Bunyi kaca betul. Bunyi kaca pecah kat atas. Bunyi kaca pecah. Yang kena kita sudah. Allah Akbar. Itu tadi kita duduk sini pun, bunyi lift pun macam-macam bunyi, kan? Ganas sini ya. Suara. Kak Aisyah, thank you, welcome. Aaron, tadi pergi kos Banten, ada orang sana patah balik. Apa dia? 8.9 dah start tadi. Dia maghrib dah start lah, tak kira waktu. Ikut dia lah, kan? Maghrib pun dia buat. Nanti kalau kita bersuara nanti kan dia marah pula. Tak ada tegur, biarlah. So, bilik terbakar ni dia ada 9 bilik, 4 bilik air. Itu yang apa yang saya dengar cerita. Ada 4 blok sebelah-sebelah terbakar. Sesama lah pula. Pahal ni. Hati-hati, insyaAllah, insyaAllah. Kak Aisyah, terima kasih Kak Aisyah. Thank you Kak Aisyah. Saya pusing kepada belakang boleh tak? Sebab saya berasap susah. Takut nanti kan nampak, nanti kan dah kena lagi dah. TikTok ni macam-macam. Salah betul. Terima kasih yang hadir. Thank you. Terima kasih Muhammad Syah bin Jaal. Terima kasih QR. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Yang baru hadir welcome Kak Mia welcome. Nak pancur dia tak tepat. Aduh. Kecoh lah. Kak Fatimah Musa welcome. Imat, thank you hadir. Nak pergi ambil air kat kereta je. Tak air tak? Ambil air je lah. Air ni, sekejap saya ambil air je. Ha? Ada air tu, ada minyak kereta. Kereta mana? Kereta saya kereta. Sekejap, dengar. Adik. Thank you. Sudah texting. Dekat saya ni lain merah ni. Thank you untuk salam kat saya. Saya ni lain merah pula.
Weh. Aduh ya Allah. Terima kasih yang hadir. Assalamualaikum. Thank you. Yang baru hadir welcome Selamat datang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sorry geng, saya pergi ambil air tadi geng. Pak, ambil air. Parking kita jauh, tak boleh parking depan pun. Parking depan. Siapa gelak kuat? Siapa gelak kuat? Siapa gelak kuat? Ada suara ke? Ya. Tengok atas. Atas kan? Jangan jauh, jangan dekat dengan situ, macam bahaya. Jangan dekat situ, macam bahaya. Oh, dengar. Dengar bunyi apa? Dengar bunyi apa? Ya. Tu cakap, memang ada sini. Seru budak gelak. Sini bilik terbakar ni, dah lama ditinggalkan. Saya tak nak cerita lah lagut nyawa ke tak nak lagut nyawa, sebab kita nak explore. So, faham lah yang kalau kita sebut kan macam masin pula mulut saya, ataupun macam kita apa sangat. Dekat depan awak ada rasa benda panas. Rasa? Tengok benda tu. Nampak tau? Depan awak tu. Awak tengok betul. Dengar. Dengar kan? Awak dengar betul. Welcome yang mana baru hadir, selamat datang. Thank you. Terima kasih. Macam bergerak, betul macam bergerak. Dengar bunyi. Itu hari kita tak dapat naik atas. Dengar bunyi. Itu hari kita tak dapat naik atas sebab saya seorang. Hari ni kita ada backup Aaron. Jadi insya-Allah kita cuba sebaik mungkin. Siapa tu? Kita cuba sebaik mungkin. Okey. InsyaAllah tak berjanjikan bulan dan bintang. Jika ada, adalah Jangan lupa untuk follow geng. Jangan lupa untuk follow. Jangan lupa untuk PC tanda kehadiran anda dicatat di sini. Bismillah. Terima kasih Ziana 79. Terima kasih. Suara budak-budak sini bukan setakat suara, penampakan banyak saya pernah nampak sini. Mana viewer pernah nampak rezeki doang. Tapi nak fokus sangat tak boleh lah sebab faham dimensi tu buat saya rasa penat ataupun pening dan juga panas. Kalau tengok betul-betul nak cakap macam mana cakap macam tak best pula, tapi tak adalah macam yang diwar-warkan cantik. Tak, saya tak lampu, saya jimat elektrik. Okey kan? Tembak mana tu? Brightness tu, tembak sana. Nampak tu, cari sana. Tak. Nampak tu Cari yang sana nampak. Nampak Okey kan? Saya tak buka lampu lagi. Sebab kalau buka lampu nanti kan lagilah awak nampak ada benda akan menunggu depan ni. Macam Kak Asmah pun nampak. Betul-betul Cik Punti nampak? Betul-betul Cik Punti duduk depan ni. Kalau saya buka lampu merah Wallahualam, tapi saya nampak pun masa rakaman macam seakan betul. Macam gambar tu. Wallahualam lah. Kan? Jika benar Ukrush hadirkan. Betul tak? Ya. Dengar? Ada step kat dalam. Dia banyak main kat atas. Nanti kita cuba naik atas. Tapi tangga dia agak bahaya tau. Atas luas tak? Atas sekali. Luas tak? Atas luas tak? Atas saya tak naik lagi. Baru setengah jalan je. Itu hari. Baru setengah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa tu? Aaron? Mana saya tahu. Dalam ni. Macam marah ke apa? Sini kita tak buka, kita layan je. Kalau ada. Saya buka-buka.
Thank you. Sikit. Manja. Terima kasih. Mana brother? Welcome. Dia suka beli barang. Betul? Dia suka beli barang. Kena hati kepala lah. Kena pakai helmet. Takut Sebab dekat saya ni kan kena bersirap. kalau lab beritahu, kalau Dia bukan baling apa, baling kaca. sini lain awak okey tak? Lain saya alhamdulillah okey. Lain saya alhamdulillah okey. Terima kasih. Aik jumpa pula. Thank you Hadir. Lama lepak dengan saya, live saya. Terima kasih. Jumpa pula. Terima kasih. Apa benda ni? Dia macam nak memanjat tak lepas ke? Nak menurut tak lepas? Allah. Welcome Mama Alisa. Thank you Hadir Mama. Mary Chuan. Apa tu? MU tu apa? Apa maksud MU? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Dengar Hayden. Dengar. Ada step. Terima kasih Muhammad Syah bin Jaal. Terima kasih QR. Terima kasih berkongsi rezeki di QR. Kak Sari. Terima kasih Kak Sari Ratna. Kak Sari Ratna saya kenal. Terima kasih. Ya ada step gitu betul. Saya duduk kat sini. Tak, saya duduk je. Dan QR, terima kasih Kak Sari Lim. Saya baru nak sembunyikan nama Kak. Ada problem beritahu ya. Sebab kalau Kalau lain like beritahu. tengah, kalau tak feel beritahu gambar ke Betul. suara ke. Yang mana dalam jack tu yang sebelumnya audio kacau, Kacau teruk. Lain. beritahu. Takut tadi. Macam ada yang mengintai tapi tak tahulah benar atau tidak. Wallahualam. Macam ada mengintai. Waalaikumsalam. Yang bersalam. Dengar bunyi atas ni. Dengar. TNG, terima kasih. Atas ni. Ni kesan-kesan terbakar lah kalau nampak kesan terbakar. Nampak kesan terbakar. Dan semua. Ada step betul kat atas ni. Seorang je malam ni tak saya dengan Aaron. Malam ni saya dengan Aaron. Saya panggil Aaron daripada KL datang. Dia daripada KL datang sini. Allah. Suka hati. Thank you. Thank you. Terima kasih yang dah PC. Kisha, welcome Kisha. Terima kasih hadir. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Apa tu? Dia buat bunyi-bunyi macam terkejut je. Dia segah-segah macam tu. Tapi ada sekali tu saya pernah kena dekat sini, dia jump scare. Betul-betul lompat depan. Dalam ni. Dekat atas. Naik atas bawah saya, naik atas sikit ni. Betul-betul nampak macam Allah Akbar. Dengar. Betul-betul dia terkulai. Nampak saya tangan terkulai macam bahu patah. Abang Izzuan nampak, Abang Izzuan Nasir nampak masa tu. Masa tu nampak. Kita baru cerita dah menyala anjing. So malam ni geng, korang semangat-semangat Malam ni saya bersama dengan Aaron. Okay. Daripada KL member datang geng. Kak Junaidah welcome. Terima kasih korang yang mana berada. Tapi nyamuk banyak sini kan. Aduh, saya tak bawa apa benda kan. Kak Sarilim welcome. Nyamuk bukan main. Kita cari gula. InsyaAllah ada.
Adalah Jika ada, insya-Allah. Terima kasih Kak Nur Amirah binti Muhammad. Terima kasih. Kalau mampu RM1 pun terima kasih QR. Terima kasih support. Tak kisah jumlah, asalkan ikhlas dan support. Salam, kita tengah tengok apa sekarang? Baru masuk. Waalaikumsalam. Macam mana? Kita kasih ni lebih ke dalam. Nanti awak masuk, nanti awak dapat rasa ada punya aura macam mana. Sini aura dia, nanti lah awak rasa macam mana. Tapi jump scare dia macam nyamuk. Aduh ya Allah. Salam, sorry boleh join. Salam. Okey Rakibi, welcome. Welcome selamat datang. Kita try tutup lampu dulu, tengok macam mana. Sebab bila kita buka lampu, kita dah tahu dah apa yang ada. Kalau kita tutup, apa jadi? Kan? Let's go, tapping-tapping, share live Kata bergerak nanti. Yang belum PC, boleh PC. Selamat malam juga Kak Marina. Terima kasih Kak Nur Farini Abdul Karim. Terima kasih yang berkongsi rezeki walaupun RM1. Terima kasih. Seikhlas hati, insya-Allah. Enggak, kan? Hah? Apa dia? Ni ah. Ketak. Macam Fidah, welcome Fidah. Waalaikumsalam, yang bersalam. Maaf ya, hanya itu saja mampu buat masa ni. Tak apa. Jumlah tak ada masalah kat Reni. Ada jumlah ni kita tak ada fikirkan sangat. Dia yang penting semangat tu, tak ada supporter, tak ada hadir, itu dah okey dah. Kan? Thank you Kak Elis. Terima kasih. Korang boleh tapping-tapping, share dulu Nyamuk banyak ni, ya Allah. Sini best man, nyamuk lah. Sebab 4 buah blok. Dia 4 buah blok dia dibiarkan kosong gitu saja. Allah Akbar. Hah? Benda tu? Tu lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta astaghfiruka. La ilaha illa anta astaghfiruka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa ni'mal nasir. Astaghfirullahaladzim. Korang yang mana belum follow dulu Semangat share, tapping dan sebagainya. Terima kasih yang share. Kadian, thank you Kadian. Lama tak nampak Kadian, sihat. Semoga sihat sentiasa. Yang mana yang baru hadir, welcome. Thank you korang yang mana yang hadir. Terima kasih. Memang lelah kan, kata strength kan, saya lalu people push. Apa benda ni? Nampak macam membayang apa ni? Membayang ke sosok apa? Terima kasih Muhammad Syah bin Jaal, terima kasih. Syah JDT, terima kasih. Bunyi kereta ke tu? Bunyi kereta. Alhamdulillah anak dah sekolah, busy sikit. Betul sama lah. Saya pun tengah cari tune yang okey ni Kak. Kalau start budak sekolah ni dah kena cari masa dan tune yang betul. Kalau boleh nak gerak awal. Sebab tu saya cuba try buat live awalan. Okey kacik, boleh. Tak ada masalah. Aaron dengan saya okey. Tak ada masalah.
Thank you kecik info. Syah-Jaliti, terima kasih. Orang Johor ke ni? Terima kasih PC Syah. PC pula apa? Share dan sebagainya. Allah Akbar. Terima kasih. Banyakkan share repost Assalamualaikum. Saya kalau masuk nanti dah tak bergerak semua dah. Percaya tak kat saya? Sebab kalau saya masuk, insya-Allah lah kalau ada lah. Masing-masing dah termenung dah. Oli, thank you Oli. Welcome menjadi team member yang ke-552. Jadi sebagai bilik ataupun bilik tumpangan yang duduk di sini adalah warga negara asing. Okey. Jadi di sini apabila waktu malam yang pernah saya dengar cerita bukanlah punca daripada Swiss, suara kan? Bukan daripada Swiss dan juga sebagainya, tetapi hasil khianat yang telah ditemui di sini. Jadi ada yang tak dapat diselamatkan di sini. Dan di sini saya pernah nampak ada sosok pelbagai. Korang boleh tengok sendirilah macam mana kisah dia, seram tak seram. Ni kisah terbakar dia lah. Ini dia ada 4 baris ataupun 4 blok. Okey, so kita habiskan kat sini dulu insya-Allah. Tapi bagi saya kat sini kuat sebab kat sini pernah saya rasa dan juga saya nampak kat sini. Wallahu alam semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. So korang boleh sentiasa stay tune, semangat. Alright. Insya-Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala wa ni'mal nasir. Salam, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Selalu buat explore pukul berapa? Saya start live pukul 9 malam. Saya start live pukul 9 malam di TikTok dan juga di YouTube saya. Tapi masuk tu on depend. On depend abang-abang kakak. Faham On depend. Sebab saya full time dekat sini. Jadi kalau saya rasa berbaloi saya akan masuk. Tapi selalu saya akan masuk. Cuma tengok lambat atau cepat. Allahu Akbar. Subhanallah. Aduh ya Allah. Nyamuk banyak ni. Saya tak bawa banyak nyamuk. Awak ada spray tak? Tak ada? Tak bawa juga kan? Semua tak ada. Nak cari ni power bank, buat power bank. Nanti pinjam sekejap boleh Bateri boleh? Bateri boleh? Laju kan awak punya cajian? Laju kan cajian? Allah Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Weh. Apa ni? Apa itu? Tak tahu benarnya tu. Weh, kalau kena kepala kita berdua, Allahu Akbar. Tak pasti. Astaghfirullahalazim. Baiklah. Bila kita masuk Sekejap saya charge phone dulu Charge phone jap. Kepala jaga. Itulah bahaya. Saya pernah kepala saya bersirap berjahit lagi. Itu yang saya fobia tu. Kaca terbaling. Forensik betul. Kepala saya terbaling bersirap. Tak nak terpaksa pergi klinik swasta masa tu. Tak pasti. Macam dia nak masuk, dia terlanggar ke? Dengar. Dosa tak masuk saja ni. Tak masuk. Tak masuk dia punya charge. Tempat gantung ada tak? Tempat gantung tak ada. Simpan poket boleh. Banyak wayar awak. Aduh. Daging Poket lepas. Technician. Nak poket lepas. Lepas poket boleh. Aduh. Ada berapa tu kan tak tahu lah. Tu pun tak cahaya tu. Sekejap, power ada tak nampak kan? Sekejap. Terima kasih korang yang tap-tap share berkongsi rezeki. Terima kasih. So korang, saya prefer korang kalau boleh dengar pakai earphone agar lebih jelas. Dan tolong komen
benda-benda yang penting saja. Okey, tolong jaga adab. Sesungguhnya bila kita ada adab, orang akan hormat kita. Kalau tak, nanti moderator saya buat kerja, saya minta maaf. Saya takut nanti kalau moderator saya dah buat kerja, nanti kan dah jadi benda yang tak biasa. Nyamuk banyak Naik sopok dah penat lah. Kenapa awak like apa? Awak punya line ke apa? Internet ada tak? Saya like tak abang-abang kakak semua? Alamak. Dia cakap susah orang tidak masuk di line tak ngam pula. Line saya okey tak? Line saya okey tak, geng? Line okey? Adel punya line kena ganggu ni. Adel punya line kena ganggu. Okey. Okey sebab saya ni merah daripada tadi. Aduh, kenapa Tapi tak? tapi viewer okey lah. Yang Ke awak nak pakai hotspot saya? kami suggestkan pakai ni lah, pakai apa ni cakap. Kena pakai SIM hotspot. Okey ni okey. Okey, confirm Confirm okey. Tak apa yang beritahu. Itulah masalahnya. Takut benda-benda yang tak jadi lalas. Kan viewer tanya tak nampak lah apa, dah tak biasa. Terima kasih Syahjuditi. Terima kasih. Itulah takut lag. Welcome. Welcome Yang mana yang bola dia? Terima kasih. Pukul 10.12. Yang mana belum follow saya, belum follow dulu. Semangat-semangat semua. Yang boleh PC dan sebagainya. Terima kasih Fiza. Terima kasih. Di atas ada donat, geng. Di atas ada donat. Mana belum follow boleh follow geng. Mana belum follow boleh follow. PC penting juga, share tapping. Okey. Mana belum masuk welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Episod mana? Episod mana? Macam mana? Aduh. La ilaha illallah. Macam mana? Kau nak pakai hotspot saya? Kau nak pakai hotspot saya. Dia okey. Lepas tu? Awak cakap okey, lepas tu dah dia start jalannya buat macam mana? Yalah betul. Nenek sudah marah. Nenek marah siapa? Marah saya ke marah Helen? Allah Akbar. Jaga kepala Jack. Bahaya duk. Saya duduk sini takut benda lempar atas kepala ni lah. Atas ni. Weh, suara. Ada suara. Dengar betul. Jelas kan? Siapa? Masa ni Hello guys. Halo guys, semangat anda semua. Thank you Fiza, thank you Wani. Semangat semua. Waalaikumsalam. Yang bersalam. Terima kasih kerana hadir. Dengar bunyi dia. Bunyi budak kan? Bunyi budak tu. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abang Zati, Assalamualaikum. Banyak kita masuk tempat ni. Kita ada 4 blok. Kalau selesai sini kita boleh masuk blok sebelah. Okey. Asap mana? Mana ada asap? Saya tak isap rokok. Saya tak isap rokok. Aaron pun tak isap rokok.
Saya tak sokok, tak sokok. Bergegar pula ni. Stand bergegar. Boleh share tak? Siapa tu? Dengar malam ni. Dengar aku kan? Dengung. Hantu Itu yang buat bunyi yang macam apa? Apa baik sendiri. Aku fikir. Sekejap. Siapa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Oh, okey tak kau kan? Rasa okey tak okey? Okey kan? Okey. Okey je. Itulah masalahnya. Rasa macam tahu lah. Sini dulu bilik-bilik foreigner. Orang-orang foreigner duduk sini. Orang suara daripada Rohingya, Bangladesh. Hantu is coming. Oh. Pelbagai kat sini. Kopra Yazid, welcome. Takut orang je. Sini tak ada orang. Sini tak ada orang. Sini memang tak ada orang. Dia kalau jam scare tu, kita rabuh. Dia datang keadaan tak ready. Macam ni step. Bunyi Tak step. ada ada dua bunyi step tu. Tak ada pula. Korang dengar bunyi step ke? Tak ada bunyi step. Ni satu ni dekat ada bunyi step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bersalam. Let's go geng. Yang mana belum PC bantu saya PC dulu. Di atas pun ada donat, ada berbagai. Baru 61 orang je PC geng. Aduh sedihnya. Q dengan dekat screener sebanyak 16.6 Q. Sedihnya geng. Allah Akbar. Ya, thank you kat screen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka wa ta'ala. Terima kasih korang. Malam ni boleh jackpot tak lagi? Saya abang Corporate Yazid, bukan nak cakap besar lah. Kalau andai kata okey, insyaAllah. Saya guna kudrat saya, tenaga saya yang saya rasa berbaloi. Ataupun yang saya rasa okey, saya buat. Saya tak nak jadi macam sebelum ni Abang Yazid. Nanti kan faham kan, saya bersilap berdarah, masuk hospital. Susah. Sakit saya, risiko saya, tapi faham kan. Boleh buat. Cumanya itulah, selagi tak melanggar hukum. Yang mana tu geng social lah. InsyaAllah. Yang mana BBC tu kalau ada lebih boleh BBC geng. Cuma kat sini tempat agak keras jugalah. Sebab tu saya panggil Aaron. Sini tempat memang agak keras. Yep. Dengar. Okay, Ada step kan? Dengar, ada step. Kita fokus sini pula. Dah kalau bunyi situ, situlah kita fokus. La ilaha illa anta subhanaka wa ta'ala. Astaghfirullahalazim wa la ilaha illa. thank you. Malam ni berat geng. Tak tahu kenapa malam ni. View kita okey, tapi berat. Tas berat, QR saya berat. Bantu saya tap screen hasil lagi. Memang berat, terserah cakap. Kuat angin ni. Angin kuat tiba-tiba kan. Dia panggil awak masuk tu. Kak Ania, thank you. Kak Ania seorang wakil.
Aduh. Aku. Ada sendawa ke? Taklah. Mana ada sendawa. Terima kasih Kak Farah binti Abdullah. Terima kasih berkongsi rezeki kat QR. Terima kasih Kak. Semoga berkah dilipat ganda lagi rezeki anda. Alhamdulillah. Terima kasih. Tak macam mana nak jalan. Jauh datang. Jauh. Aku malu di sebuah rumah. Rumah ni rumah apa kan? Rumah kedai. Rumah kedai boleh. Rumah teres 2 tingkat pun boleh. Rumah ni kisah dia ada beberapa unit yang terbakar habis. So Kak Asni binti Hashim. Terima kasih Kak Asni. dalam lebih kurang dalam berbelas Ramai yang terkorban. lebih. Yang terkorban kita tak boleh sebut jumlah tepat sebab saya radil dengan polis ni tak disebut lah. Sebab nanti tempat ni disebut oleh tim para. Sebab tempat ni dijaga oleh balai. Depan saya ni balai je geng. Depan saya ni balai. Apa ni? Bilik kat sini ada 9 bilik. 9 bilik 4 bilik air. So semuanya habis. Semua rentung termasuk bayi. So ada Asal kianat. budak juga kan. Bukan kadang runcit atas buat bilik sewa. Waalaikumsalam. Kak Dian, thank you Kak Dian. Suara. Ada suara. Dengar tak? Ada suara garau. Tak perlu. Saya rasa jangan sebut lah pasal yang meninggal ke roh tak aman ke, jangan sebut lah sebab tiap kali saya datang sini solo pun bila sebut cerita macam ni mesti akan ada suara yang menyampuk. Macam dia marah ke, dia sedih ke. Macam mana Dan? Kat sini. Ha? Ha? Buat balik rumah ni bawah buka. Buat kedai runcit atas rumah sewa. Bilik sewa. PC tu. Dia bawa hantar train. Dia bawa hantar train. So dia boleh cakap. Boleh cakap tapi tak boleh arah tau. Itulah masalahnya. Aduh. Saya dengan Aaron boleh buat apa yang korang nak buat selagi tak melanggar hukum syarak. Boleh insyaAllah. Cukup sejuta kita masuk. Tak nak boleh. Jack punya view kencang takkan tak ada yang tak ada screen PC semua. Lemah lah. View saya kalau saya duduk memang 200 ratus lah. Kalau masuk memang beribu. Tapi itulah tak bergerak juga. Lemah. Orang yang sama, saya dah kenal nama-nama yang biasa saya kenal. Masalah saya punya PC lagi banyak. Tahu. Lagi banyak. PC saya bukan cakap apa, saya letak live goal 200 saya letak, 69 orang bawa PC. Biar. Ha? Makan. Kadang siapa salah pun. Fikir-fikir ada yang kongsi rezeki kan. Tak Nak masalahnya menghiburkan orang dia tapi trace box atas tu pun kita pun boleh tahu. Kita sebagai host kita boleh tahu siapa yang ambil. betul? Siapa yang simpan dalam poket nak campak di lombong tu boleh lah. Masalahnya Salam Hayati. ambil simpan kat tabung haji je lah. Jik pandang. Thank you. Wait. Thank you ni. Thank you Syah, JDT. Kalau tak ada coin macam mana pun dia dah standby dengan QR. Negosiasi rezeki bukan nak memaksa, tapi tengok pada individu. Kepenatan host untuk buat benda Allah ni bukan mudah sebenarnya. Sebab dia membabitkan resiko kudrat. Dengan budak kecil Thank you Kak Sri Lim. Kak Sri Lim ada tadi dia QR, saya nampak. Allah Akbar. Gelak betul. Bila nak beronda tu anytime je Mr. R. Cuma saya tengah cari tas sekejap. Sekejap Mr. R semua. Saya live pukul 9. Kalau pukul 9 tu okey bagi saya. Bukan minta banyak pun, tak minta beribu berjuta pun. Lepas minyak okok makan waktu canai pun okey lah. Ini kita hari-hari pergi lokasi tapi minyak kereta kita isi. Minyak hitam tak tukar. Jahanam juga kan.
Kak Cik, thank you. I appreciate. Moga selamat semua, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang mana yang faham lah macam Miss Ash. Nampak dia cakap moga selamat. Dia tahu kerja macam saya ni, risiko dia macam mana. Ini dulu si Ayu. Risiko bukan kat saya je, kat keluarga. Faham kan? Kat diri. Entah kat kubur tu kena samun. Macam-macam terjadi. Anytime, sesaat. Allah. Jack. Apa tu? Bantu kulik atas Jack ke. Nak tengok balik awal. Tak jalan. Suara. TNG kongsi rezeki. Jalan-jalankan geng. Mana tak ada coin boleh bantu-bantu sikit. Ada perempuan ni. Tahu dekat ada suara. Yang tak ada coin saya ada sediakan QR dekat VTT geng. Kalau tak jumpa beritahu saya tunjukkan QR saya, tak ada masalah. Memang tak ada coin boleh QR Jack. QR kat mana Jack? VTT ya. Kat VTT ada, kalau tak jumpa saya boleh tunjuk lah sekarang. Tak ada masalah. Dalam kiraan berapa saat? Lompat dulu kan Jack semua. Kak Ati, terima kasih Kak Ati. Terima kasih Kak Ati. Ati Mok, thank you. Ati Mok ni pun lama dengan saya ni. Mana ada kongsi rezeki, terima kasih banyak-banyak. Moga Tuhan mudah urusan kalian. Terima kasih Kak Ati. Saya pun nak cuci balik saya punya aircon ni. Moderator saya banyak saya tengok dah. Tarik embrek. Tarik embrek ada yang apa kan? Maaf cakap ini semua poyo. Jobon. Nasib baik Kak Asya mute kau. Sebaik tangan Kak Asya Pak Soyot. Laju. Jobon. Jobon. Bukan J. Nak komen tak ada otak. Nanti kalau saya cakap kan takut awak tak tidur malam. Jangan ajar saya jadi pengajar. Saya masih pegang adab. Mak bapak saya ajar saya jadi seorang yang beradab. Tapi kalau saya tengok orang tu tak ada adab, saya akan ikut zontak dia. Siapa? Dah. Kak Asya dah hantar ke bulan dah. Kak Asya Pak Soyok. Saya nampak nama dia tadi. Laju tangan Kak Asya. Ni yang bagi donat ni. Thank you moderator saya. Jangan macam tu. Bangsa Melayu jatuhkan bangsa Melayu. Kan awak susah kan orang jatuhkan awak meroyan. Kalau sekarang senang, janganlah mendongak ke langit. Satu hari nanti awak kat lantai juga, kat tanah juga. Nak ketahukan saya sekarang ketawa lah. Saya tak nak doakan buruk. Miss Dis, thank you hadiah. Terima kasih korang. Hantar dia pergi planet Pluto senang. Betul Kak Aisyah. Laju Kak Aisyah buat kerja. Terima kasih. Tak faham lah manusia ni. Thank you Oli. Moga rezeki selalu. Tengah. Wish, Miss Dis, thank you Miss Dis. Saya ingat apa benda tadi kat atas tu tadi. Tak tahu bunyi apa. Macam pengen shot pun ada. Saya dengar bunyi macam pengen shot. Hah? Aaron kat sini. Aaron dengan saya. Aaron baca view. Terima kasih Kak Ati. Macam itulah semangat-semangat. Thank you Miss Dis, welcome. Terima kasih yang hadir. Kita nak masuk awal ni kalau boleh. Kita dah segi Double tap, touch the double tap, you go support, you go. Alak. Terima kasih Kak Ati. Oh patutlah ada ajak silawan. Dia ada Sultan. Dia ada Sultan sebelah ni. Terima kasih Aaron promote saya. Awak sahabat dunia akhirat saya. Kali 3. Kak Hania, terima kasih Kak Hania. Kak Asya, thank you Kak Asya. Aduh ya Allah. Kak Siti Nurul. Allah.
Thank you Miss Dis. Korang kali 3 korang. Kali 3 sebelah mengejar. Berat. Dengar. Dia kan kita orang cakap kan. Ada suara yang lain kan? Ada suara yang menyampuk. Weh. Kita saya. Bukan. Terkejut. Jangan. Terkejut. Kalau jadi apa-apa saya tak bertanggungjawab kalau kata awak. Tak masalah kita nak dua nak. Terima kasih korang. Tak boleh tu. Thank you Abang Faris Abdul hadir. Suara ungu. Kahnia, thank you. Kali 3 geng, kali 3. Kali 3. Dekat awak ni. Dekat dengan saya ni, depan ni je. Bunyi kat depan ni. Terima kasih Kak Syah. Dekat saya ni lain merah daripada Ya Allah, pemudahkan urusanku malam ni ya Allah. Besok kita nak explore lagi geng. Oi, ada lagi dalam ni oi. Kak Syah, thank you Kak Syah. Oi. Okey, kali 3 bermula. Abang-abang, kakak, let's go. Ini kalilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Let's go korang. Kali 3. Miss Dis. Terima kasih Miss Dis. Jadi Miss Dis. Kahnia. Terima kasih Kahnia. Alhamdulillah semangat semua. Semangat. Let's go. Kak Dian, Kak Aisyah. Semangat. Semangat semua. Sebelah ada booster tu. Jangan leka geng. Sebelah ada booster. Kita punya booster pula buka lagi kan. Tak boleh standby. Allah. Weh, kena kepala aku ya Allah. Hah? Apa kena kepala saya tu? Wish. Subhanallah. Dua kali. Terima kasih Dian. Thank you. Fokus. Aduh, ish. Kak Ati, thank you Kak Ati. Kuat ni. Ni mau. Terima kasih Kak Dian, terima kasih. Kak Queen kasih, thank you. Kak Queen kasih pun ada, mantap. Semangat korang. Saya panggil lebih korang. Takkan ada datang sini kita ni kan. Dengar, apa suara? Dengar. Jelas kan suara kan? Saya dah cakap dah. Siut benda ni macam tu lah. Kan? Real kan? Ini real punya sini. Sini saya cakap awak terserang lah. Saya masuk seseorang pun rasa nak balik tu. Siut betul. Terkejut Muka Pakistan sebelah ni dah cuak lah. Dengar bunyi tu. Jangan dia lari sudah. Habiskan game dulu geng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengar, alhamdulillah. Yang mana dengar, alhamdulillah. Korang boleh pakai earphone Boleh pakai earphone biar bunyi lagi jelas. Besok saya tak tahu lokasi mana tapi saya nak bawa tempat yang best lah kalau boleh. Tengok macam mana. Kita merungkaikan blok ni dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada masa lagi 9 minit lagi geng. 9 minit. Jangan leka saya takut sebelah PTC je. Kalau sebelah tu campak ikan paus, automatik hilang kita ni. Assalamualaikum geng. Waalaikumsalam SRTY. Waalaikumsalam. Thank you yang mana boleh hadir. Lepas ni kita masuk insya-Allah. Waalaikumsalam. Thank you ada sini. Sokok lu. Thank you Miss Dis, Kak Ania, Kak Ati, thank you. Menjadi gifter saya kat bawah ni Dekat bawah ni 3 orang. Thank you. Terima kasih banyak. Awak dengar suara. Dengar suara kat dalam. Dengar dia step. Aaron. Dengar kat dalam. Kan? Betul tak? Petisi geng. Dengar suara. Ya, awak okey tak? Tiba-tiba nak muntah apa? Bayu. Okey Wiki. Terima kasih Miss Dis. Thank you Wiki. Okey, thank jumpa lagi. you. Okay, bye-bye. Bye. Miss Kania dapat bubu. Okey geng, alhamdulillah korang semangat, saya semangat. Kalau boleh kita nak masuk cepat, kita nak ni lah dapat kita explore sebab sini satu blok. Okey. Sebelah satu blok, sebelah pun satu blok, sebelah satu blok. Dia ada 4 blok. Okey. So malam ini saya bersama dengan sahabat hebat saya atau family saya, Eratonku. Kami berdua masuk. Sebelum ni saya dah masuk seorang. Tak habis, hanya setengah sebab
Faham lah bukan takut tapi gangguan dia agak lain macam dan juga risiko yang agak lain macam. Saya di sini dengan Aaron pun, tadi pun awak dengar Aaron apa yang saya dengar? Ada bunyi macam-macam betul? So awak boleh tanya Aaron lah. Aaron pun first time join saya kat sini. Boleh tanya dia. Saya tak bohong korang. Jom bantu QR sekali hati, boleh kawan-kawan. Mana tak ada coin, korang boleh QR lah geng. Ada kat WTT saya geng. Tak perlu banyak, sekelas hati korang je. Kalau banyak alhamdulillah, kalau kurang pun apa saya nak buat. Dapat kita buat modal okey lah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terima kasih yang mana hadir, terima kasih. Terima kasih. Dan QR dekat Noreha, tadi saya nampak ada nama Noreha tadi. Terima kasih kat Noreha. Terima kasih korang yang mana hadir berkongsi rezeki dengan saya. Terima kasih. Semoga dimewahkan rezeki, sihat tubuh badan, bahagia bersama yang tersayang. Apa yang anda buat membantu saya, Tuhan nampak. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa anda dan juga permudahkan segalanya. Macam filem lah, longkai satu ada longkai dua dia. Dia dua ekor masa ni. Sound depan-depan siap Amin, amin. Aaron stress. Aaron stress. Cek. Kena kepala saya. Dia jaga kepala. Dia jaga. Saya bukan minta awak duduk. Rio suara, betul. Suara Rio. Suara Rio. Kak Nurul Huda, thank you Kak Nurul Huda. Kak Ati, thank you Kak Ati. Sekejap geng, saya check sebab saya nak yang betul-betul aktif lah. Terima kasih Abang Farid bin Derani, terima kasih. Tengok Abang Farid bin Derani ni geng, saya respect dia walaupun dia bagi saya 87 sen. Bukan nak menghina walaupun dia bagi saya 87 sen tapi nampak dia support saya macam mana. Bukan kita nak cakap apa lah kan. Dia pun tak ada nak mengarah saya ke, nak cakap berkena bukan pun tak ada. Tapi dia support macam tu. Alhamdulillah. Longkai dia bunyi ke, longkai bunyi tu. Yang mana? Dengar. Apa? Dengar. Dalam kan? Dalam. Awak video tak ada orang ni. Tak. Sebelum ni saya masuk sini memang tak ada orang. Tak ada. Mapet pun tak ada. Saya dah masuk dah. Memang tak ada orang. Kalau ada orang, kita beduk dia. Ada orang kita beduk dia. Awak depan dia. Ini rumah awak kan? Saya dulu. Awak kena protect rumah awak. Awak jangan risau. Saya jiran awak. Rumah saya sebelah ni je. Tu, rumah saya ada tingkap. Rumah awak tak ada tingkap. Tak apa. Nanti awak ada gaji, nanti awak buat tingkap. Rumah saya ada tingkap. Pagar rumah saya ni tak ada. Pagar nanti awak boleh buat auto gate. Rumah saya ada tingkap. Awak jaga rumah awak, saya jaga rumah. Tapi sekarang kita berjiran. Sekarang ni kita berjiran. Awak jaga saya jaga awak. Okey. Orang masuk rumah awak, saya pukul dia juga. Yang takut. Sekarang ni masalah rumah awak ada pagar tak? Rumah saya tak ada pagar sebab rumah saya Tu depan tu ada pagar. ada pagar. Dah siap lah tu. Pagar saya dah siap lah tu. Kita share. Pagar kita share. Habis tu apa guna tembok ni? Baik kita pecah tembok je. Awak dengan saya tidur sesama ke? Pecah tembok. Ni apa masa-masa manis? Nak pecah-pecah dinding. Tengok Syahri. Alah, boleh je kita je ni. Orang lain bukan tahu pun. Tu je lah. Ni wallpaper ke? Mana? Ni yang hijau. Awak jangan sebut rumah saya sekarang ni, bunyi kat rumah awak. Bunyi kat rumah awak sekarang ni. Awak fokus rumah awak dulu. Masalahnya memang saya tu rumah. Tapi saya tak tahu sebab dalam. Rumah saya selamat. Selamat nampak tu. Rumah saya selamat lagi. Awak fokus rumah awak je. Okey. Rumah dia pun tak potong rumput pun nak tanya rumah saya. Aduh. Berapa rumah? Jadi ada drama sikit lah. Ada drama cerita longkai. Sorry longkai. Aduh. Masing-masing berumah apa dah. Tapi memang betul suara daripada rumah saya. Daripada rumah awak. Bunyi memang daripada dalam. Tapi memang saya dah masuk dalam, memang tak ada orang. Kunci ada. Kunci ada. Awak nanti ada modal, awak letaklah rela seorang duduk sini. Rela, bayar rela. Rela dia orang kahwin. Boleh jaga rumah juga.
Among security. Among security. Letak ke sini. Among security. Okay. Ada rela ke? Aduh, happening pula. Allah. Thank you Maros. Aaron dah pandai buat finger heart. Thank you. Macam ni lah. Saya nampak tangan awak macam ni tadi. Thank you. Korang nampak kan tadi saya tunjuk kamera kat sini tadi Aaron? Ramai view saya nampak awak buat. Thank you. Pandai dah. Pandai dah. Kalau saya buat ini. Tak apalah, rumah awak saya hormat lah. Saya hormatlah rumah awak. Kalau di rumah saya tak boleh. Tak boleh. Ya. Itu salah ni. Itu salah. Aduh. Itulah dia malu-malu pula kan. Padahal kita nampak ni. Terima kasih Kak Natasha Adila. Thank you, kasih rezeki. Mahal tu. Saya kerja security, boleh jaga abang. Ni. Sentiasa dalam Ni. semua sekali view yang ada dalam ni. Maupun Ni ada ni ada. Abang Ali Nani boleh ni.